Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar satu aspek penting dalam tata bahasa, iaitu kata bantu. Mari kita lihat apa maksud kata bantu dan bagaimana cara mengesan kata bantu dalam petikan. Apa itu kata bantu? Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbezaan waktu dan ragam perasaan. Kata bantu terbahagi kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek digunakan untuk waktu, manakala kata bantu ragam adalah untuk perasaan. Antara contoh kata bantu aspek ialah telah, akan, pernah, sedang dan belum. Manakala antara contoh kata bantu ragam pula ialah hendak, mahu, harus, mesti dan dapat. Sekarang mari kita baca satu petikan. Tugas kamu adalah untuk mencari dan menyenaraikan kata bantu dalam petikan itu. Sementara itu, cikgu akan senaraikan kata bantu yang ditemui di sebelah petikan ya. Zihui dan keluarganya sedang membersihkan halaman rumah mereka. Mereka hendak mewujudkan sebuah taman bunga di halaman tersebut. Puan Mei, iaitu Ibu Zihui, telah membeli pelbagai jenis pokok bunga dan pasu bunga yang menarik dari kedai berhampiran. Zihui masih ingat lagi bahawa beberapa hari lepas dia pernah menemani ibunya ke kedai itu. Kedai itu menjual pelbagai jenis pokok bunga dan pasu yang berkualiti tinggi. Semasa Puan Mei berada di kedai itu, dia berfikir bahawa dia mesti memilih pokok-pokok bunga yang sesuai agar dapat mengindahkan taman bunga. Selepas mencantikkan halaman, taman bunga di halaman mereka pun siap. Mereka sekeluarga tekad untuk memastikan taman bunga itu sentiasa terjaga. Mereka mahu mengekalkan keindahan taman bunga tersebut. Setelah membaca petikan, mari kita senaraikan semua kata bantu yang terdapat dalam petikan tadi. Untuk kata bantu aspek, jawapan yang ditemui dari petikan ialah sedang, telah, masih dan pernah. Manakala untuk kata bantu ragam, jawapan yang ditemui ialah hendak, mesti, dapat dan mahu. Tahniah murid-murid, kamu telah berjaya mencari semua kata bantu yang terdapat dalam petikan. Kita jumpa lagi.